Dalam tandas ada pemandangan macam begini. Di mana ni? Apa yang ada di dalam ni? Kamu orang tahukah? Inilah dia Perpustakaan Negeri Sabah yang terletak di Tanjung Aru. Masuk-masuk saja punyalah besar kawasannya. Ada berapa tingkat semuanya ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tingkat. Yang di aras bawah ada tempat duduk macam begini guys. Ada buku-buku, majalah-majalah yang boleh kamu baca. Ada juga surat khabar. Lepas kamu pilih apa yang kamu mau baca, kamu pergilah duduk di tempat yang telah disediakan. Naik ke aras 1 adalah ruang untuk kanak-kanak. Wah, masuk-masuk saja kita disambut dengan obor-obor. Punya cantik dia punya dekorasi untuk susunan buku. Macam-macam yang kita boleh lihat di sini. Cantik tak guys? Selain daripada membaca buku, terdapat juga kemudahan seperti komputer untuk digunakan oleh kanak-kanak di aras ini. Ruang untuk membaca juga ada di bahagian luar. Di aras selanjutnya adalah ruang untuk remaja sahaja. Di ruang ni ada ruang untuk belajar, ada ruang khas untuk sains, teknologi dan matematik. Ada pelbagai kemudahan yang disediakan seperti iPad dan komputer yang boleh digunakan. Begitu juga dengan bilik untuk buat podcast. Inilah dalam bilik podcast yang korang boleh gunakan. Macam mana? Nanti kita cerita. Selepas tu di tingkat ini juga ada tempat untuk kanak-kanak bermain. Ada bilik permainan guys. Bilik permainan ni khusus untuk kanak-kanak. Yang bestnya mainan di sini boleh dipinjam. Kita pergi pula ke aras seterusnya, aras untuk orang dewasa. Ada pelbagai buku pilihan untuk dibaca di kawasan ini. Begitu juga dengan komputer untuk digunakan. Seterusnya kita ke aras seterusnya, aras rujukan. Pelbagai buku rujukan ada di sini. Pilih buku dan pilih tempat duduk. Bolehlah baca. Banyak kategori pilihan bahan bacaan untuk anda di aras ini. Tapi buku di sini tidak boleh dipinjam guys. Ramai pelajar yang datang mengulang kaji dan belajar secara berkumpulan. Kemudahan seperti surau juga ada disediakan. Bolehlah solat di sini kan. Dan kemudahan tandas ada di setiap aras. Cantik pemandangan dari dalam tandas. Tapi minta maaf, tak boleh makan di dalam perpustakaan. Ingat tau. Ini pula waktu operasi Perpustakaan Tanjung Aru. Apa lagi guys? Jemputlah datang ke Perpustakaan Negeri Sabah yang terletak di Tanjung Aru. Kalau kamu on the way mau pergi pantai Tanjung Aru, mesti kamu nampak ni bangunan di sebelah kanan kamu. Jemputlah datang. Ada pelbagai pilihan buku, pelbagai aktiviti yang boleh kamu lakukan di sini. Bawa ibu, bawa ayah, bawa nenek, bawa jiran, bawa kawan-kawan.